Sebenarnya menggunakan khidmat ejen hartanah ni adalah pilihan masing-masing lah. Kalau owner tu mampu untuk jual sendiri, dia memang duduk di sini ataupun dia memang ada pengalaman, go on, teruskan. Tak payah gaduh-gaduh. Tak payah gunakan ejen pun tak apa. Tapi untuk owner yang tak mampu, owner yang duduk jauh, owner yang tak pasti proses untuk penjualan, pembelian, owner yang pening kepala dalam keadaan yang tertentu, so menggunakan khidmat ejen hartanah boleh bantulah. So dia boleh memudahkan urusan, mempercepatkan urusan dan urusan lagi selamat lah. Cumanya anda kena pilih ejen hartanah yang betul lah. Sebab dalam bidang perejen hartanah ni ada macam-macam orang. Kalau anda salah pilih, mungkin anda akan kuih sama rata semua. So menggunakan ejen ni tak betul dan sebagainya. Jadi dekat sini untuk pilih ejen pun kena pandai pilih, kena tengok juga. So mana-mana ejen yang anda rasa trusted, anda tengok dia punya cara pun okey, penerangan pun okey, anda yakin dengan dia, so why not? Sebab kalau anda berurusan dengan ejen hartanah yang berdaftar ni, dia punya fees standard je satu Malaysia. Daripada anda biarkan hartanah yang tak ada status, lambat nak terjual dan anda pun orang kata agak urgent nak pakai duit, pakai je ejen hartanah yang berdaftar. Sebab dah ada banyak klien yang kita dah handle, tak ada masalah, semua dah berjaya liquid aset masing-masing dan dah happy dah. So bila dah dapat duit tu dah boleh settle macam-macam benda dah. So macam saya sendiri pun saya boleh cakap beratus rumah yang saya dah berjaya jual dan macam-macam owner yang saya dah jumpa lah. So biasalah, ada yang senang untuk deal, ada yang susah. So benda tu dia bermacam-macam. Okay, so menggunakan khidmat ejen hartanah ni adalah satu advantage untuk anda lah. Dan disadvantage kena keluar duit lah kan untuk bayar professional fees untuk ejen hartanah. Itu sajalah. So apa-apa benda pun kalau kata nak perlukan khidmat ataupun menggunakan kepakaran orang lain, kena bayar lah. Cuma di Malaysia ni, yang benda yang syoknya adalah bidang perejenan hartanah ni dia dikontrol oleh LPEPH, Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurusan Harta lah. So kalau anda deal dekat mana-mana pun, mana-mana negeri pun, dia punya fees dia sama saja. So anda takkan jumpa benda pelik-pelik. So yang merisaukan anda tu sebenarnya tak ada apa pun kan. Jadi kalau anda nak jual rumah di negeri Kedah dan juga Pulau Pinang mainland, boleh kontak saya Abdul Muhaimin, Perunding Hartanah.